dan duit yang aku ada ni, aku yang usahakan. Aku yang berpenat lelah. Kereta yang kau tengok aku naik Lamborghini tadi kan. Kereta, motor sport aku semua tu, rumah mewah aku. Kenapa aku perlu serahkan diri aku pada Allah? Okey bro, ingat tak sejarah kaum-kaum ataupun orang-orang yang terdahulu? Tahu ramai, tapi yang mana tu? Okey, aku bagi contoh beberapa lah. Okey, yang pertama kita tengok contoh kaum Ad. Kaum Ad Nabi apa? Kaum Ad Nabi Hud. Okey, Nabi Hud. Okey, kaum Ad ni hebatnya dia orang ni kuat. Lepas tu hebatlah. Okey, akan tetapi mereka ni sombong dan angkuh. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan terus kaum ini dengan angin yang sangat kencang. Tu contoh kaum yang pertama. Kaum yang kedua, kita tengok contoh kaum Samud. Kaum Samud Nabi apa? Nabi Saleh. Okey. Kaum Samud ni dia punya bijak dia tu, dia pandai membina kita kata membina bangunan-bangunan. Mereka sangat mahir lah. Ni macam Petra kalau kat Jordan. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Okey. Akan tetapi mereka ni ingkar akan arahan Allah. Dan membuatkan Allah timpakan gempa kepada mereka. Langsung terus. Ini bukan yang kes dengan unta tu juga. Kan? Betul. Ya, betul. Okey. So tu kaum yang kedua tu. Okey, kita tengok yang ketiga ni. Semua kenal ni kalau sebut memang orang kata apa? Nabi Muhammad. Bukan.